jemput datang rumahku, singgah-singgah dulu jumpa orang tuaku. Jemput janganlah malu, cari-cari calon menantu. Hi guys, welcome to Aslah channel. So, selamat Hari Raya everyone. Finally, sebulan berpuasa telah pun tiba Hari Raya. So now is a before morning. Today is a 21 March, first day Raya, and sekarang pukul 11 pagi sebenarnya. Sorry to say, kita tak bangun awal pagi sangat sebab family saya ni jenis yang santai-santai je nya. Tak adalah awal sangat bangun, and kita orang pun tak ada tetamu. So gitu-gitu je, tak awal pun. So, I dah start makeup, dah siap makeup. See, this is my full face makeup look for today. But kejap lagi kita akan pergi tukar baju raya untuk hari ni, matching satu family. Tapi ada juga lari sikit tone colour sebab beli kat kedai lain kan baju tu. Tapi kejap lagi asal ke tukar baju, kita akan buat salam-salam lebaran, salam berkunjung-kunjungan. Lepas tu kita akan buat challenge game duit raya. Nak duit raya, korang dah tua. Ini untuk adik-adik saya. Korang dah tua, nak duit raya daripada saya, adik bongsu. Korang ingat korang boleh dapat free ke? Of course lah ada challenge untuk you guys. Tapi untuk mak ayah saya, tak, saya bagi duit raya. Untuk anak-anak buah pun saya bagi juga. Untuk adik-beradik ni patutnya korang yang bagi saya duit raya. Sebab saya adik bongsu, saya pula yang bagi korang duit raya. Please. But korang tak dapat free, korang kena join game duit raya challenge. So yeah, let's go. Hai korang, welcome to Aslah channel. Mari-mari sini semua, Aslah datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar, terang di angkasa, Aslah bersinar penuh warna. Confident is the key. Harum semerbak bunga melati. Hai guys, tada! Ini outfit raya Aslah for today. Ni kata orang sampai. Jomlah. Kita depan lagi. So sekarang ni awal-awal, tak adalah awal, sekarang pukul berapa 2.42 baru nak ambil gambar family. Kita orang memang macam ni guys. Kita orang tak rushing. Tada! Tapi sekarang ni kita ada seorang yang tak ada dalam group family. Tiba-tiba kala hitam. Dia main character untuk hari ni. Cameraman. Abang Zul, Abang Ipah saya menjadi cameraman. Telefon mana telefon? Oh tu atas meja tu. Saya nak duduk mana? Okay, saya di celah-celah. Abang Zul kira lah. 2, 3. Guys, sebenarnya Aslah salah side tau. Aslah punya angle belah sini. Tapi Aslah pergi buat benda ni belah sini. Dia sepatutnya kalau angle korang belah sini, yang telinga ni kena belah sini tau. Saya salah side duduk. So sekarang ni family Aslah still lagi tengah bergambar family. Terang dalam. Sekarang dah pukul 3 weh. Kita orang memang macam ni, petang-petang. Kita orang tak pagi-pagi. Cerat. Handphone guys. Lawa background dia. Jangan lancar cahaya. Kak Ilak Kaca. kamu besar sangat tambahan lancar cahaya tu. Bagi hilang cahaya. Hilang cahaya. Nasi. 1, 2, 3. Dia real mak-mak punya step gambar. Dia pengetua dan Nampak sebaya. dia pengetua dan Sebaya mama dan muda ke dua? Maksudnya kamu lah nampak macam mama.
Dia dah dapat yang menangis. So ini menunggu untuk dapat duit raya lah ni. Kenapa tak duduk atas sofa? Duduk tepi-tepi dinding. Sama je. Try tu. Terpaling kahwin. Yelah, dia sajalah. Dia je lah kat sini. Terpaling. Dia lah tu. Tapi saya masih tak lalu, baju ni lawa lah. Terlalu sayang untuk tidak OT dia cantik-cantik. Kita ni nak pergi mana-mana ke untuk bergambar nanti? Kalau Lumon, jom pergi bergambar di Lumon. Pergi bergambar This is so beautiful. pergi bergambar. Yelah, pergi bergambar kat Lumon. Jom. Mana panas. Kena panas macam gini kat Lumon. Where's my handbag? Saya kakak paling sulung yang paling cantik antara semua adik-beradik. Okay, yang ini sebenarnya anak angkat. Kita orang jumpa dia dekat tepi longkang. That's why I'm beautiful. Abang tu, saya kakak dia yang sulung. Tadi tu nombor 3. Ni lah back end. Ya, habis kawan mereka Kita kena catwalk lah, catwalk Zat. Dia pun jangan macam tu lah. Gambar lepok. Apa nak catwalk? 3, 4. Ini ayah saya. Dia tak tahu. Apa yang bapa ketawa kan? Tengok kamera gelap. So guys, untuk konten game yang Asla cakap game hari raya untuk adik-beradik Asla duit raya tu, konten dia macam ni. Asla akan sediakan benang dan jarum. Lepas tu kita akan ikat benang ni dekat duit raya, and diorang akan tarik sehelai benang, tengok diorang akan dapat amount berapa macam tu. Contoh kita buat this one is benang. Lepas tu kita potong lah benang tu. Dia panjang sikit kot. Adik-beradik saya ada 5 orang. So termasuk abang ipar, total 5 lah kot. Tak termasuk saya. Jadi 5 orang macam tu. So kita tebuk je. Patutnya kena ikat dulu. Silap. Damn, duit jadi berubah. Family aku ni memang every time, setiap masa buka lagu jemput-jemput raya. Aku yang dengar ni pun rasa macam malu, no? Every time dia dah terikat macam ni. Lepas tu kita akan letak macam ni. Muka dia macam yang baru. See? So diorang kena tarik, tengok diorang dapat amount berapa. Jom kita buat. Habiskan semua yang ada. Let's go. Ada lagi tapi Asla buat lagi. And kau jangan risau tau, walaupun Asla tebuk duit ni, tapi dia kecil je. Dia ibarat macam korang peniaga-peniaga stapler duit. Dia ibarat macam tu. So tak salah pun. Jadi Asla akan buat banyak sikit, and kita akan start salam-salam raya and game duit raya. Mengakulah kesalahanmu. Mengakulah. Banyak. Tak ada kalau. Wah, first time kakak bagi duit raya. First time ni raya. Sama-sama. Dah berapa tahun dah Mama tak beraya dengan kau? Tanya. Ya, Baru tahun ni single. Tak cik tak nak betul masa. Malam minggu tu 2 Papa tak payah maafkan sangat ni, pencuri tudung malam raya. Dia minta saya. Kau minta ni kau sian, cik anak bapa ni sian.
Dah cepat sikit eh. Maaf. Salah. Ada buat salah. Orang paling banyak dosa. Paling banyak dosa ada dia nak tagak. Selamat Hari Raya Papa. Minta maaf. Salah silap daripada lahir sampailah sekarang. Dan segala-gala kekurangan daripada saya. Tolong jangan hang lighting Kenapa pula ni? Papa terima kasih sebab dah besarkan Ari walaupun daripada jauh. Dan kasih sayang Papa tiada gantinya. Selamat Hari Raya, sayang Papa sentiasa. I love you. Kata-kata. Jaga diri baik-baik. Kamu apa tak nampak kamu. Ha? Tak tengok kamu punya background, perjalanan hidup kamu. Apa tak sentuh. Tak tegur apa-apa kan. Jaga-jaga diri lah. You. Papa jangan risau. Papa Papa pakai air mata untuk cover air mata. Apa? It's okay. Jangan risau. I pandai jaga diri I bekerja je dan fokus masa hadapan. Adalah sedikit cebihan duit raya daripada saya. Tapi tak banyak mana pula, tapi adalah rezeki. Wah. Ini siapa tu nak buat sikap? Boleh juga kalau Papa boleh buka. Macam ni tarik yang kuning ni. Dia boleh buka macam ni, senang je ni. Tarik terus. Turun. Ada juga kamera kau. Gitu. Selamat Hari Raya. Apa sepatah dia kata? Dia macam awkward. Tak payahlah sebab dia kata. Dah tadi. Dah lagi. Cuma jaga diri baik-baik lah. Papa jangan risau. Nah, dia datang. Selamat Hari Raya Mama. Selamat Raya juga. Saya minta maaf untuk semua salah silap Ari sebelum ni. Ya. Kalau ada terkasar bahasa ke ataupun buat Mama berkecil hati dan banyak lagi kesalahan Ari sebelum ni. Hati Minta mama maaf. tak pandai kecil, makin besar lagi. Nampak badan mama ni. Selamat Hari Raya Mama. Sayang Mama sentiasa walaupun berjauhan. Tak pernah lupakan Mama dan just Mama survive harap Mama. adik jaga diri baik-baik, berkawan baik-baik, jaga hubungan dengan kawan-kawan baik-baik, jaga kerja baik-baik. Ya, jangan risau. Jangan risaukan saya dekat sana. Fokus jaga kesihatan Mama dengan Papa je, okey? Saya dekat Mama sana tahu. sihat. Mama tahu adik pandai jaga diri, tapi Ya. nak tahu juga, nak pesan juga adik jaga diri baik-baik. Baik Mama. Terima kasih Nadik Raya. Sama juga. Raya juga. Terima Kalau nak kasih. ambosi pun boleh, tak nak pun boleh. Tak payahlah. Ya. Mana tahu Mama ada 2 keping ni. Papa tadi banyak-banyak, Mama 2. Tak ada tu. Yang panjang. Beg tak nak bagi mama beg. Lain kali. So guys, sekarang masanya ialah game adik-beradik iaitu cabutan bertuah benang duit. So dia macam gini. Asalkan pegang macam ni, dia akan pilih salah satu benang dia kat sini and tengok dia orang tarik duit berapa. 50 ataupun 100. Ikut pada nasib. Kalau korang bertuah, korang dapat 100. Tapi 50 pun okey apa? Tak ada RM10. Let's go. Yang ni untuk kakak dengan Abang Zul. Semua. Kakak mesti rasa dia main karakter. Kenapa? Ini game, cepat beratur. Yang dah dapat tak dapat tak main Yang baru dapat je. So yang ni semua dah beratur. Yang ini macam cabut benang. Okey, saya akan terangkan. Masuk semua, rapat lagi. Rapat. Kelakarlah dia orang beratur. Okey. Yang ini ialah kita ikut nasib tuah. Saya akan pegang macam gini. Kalau akan tarik satu benang tak, kau dapat berapa? Alah. Tarik daripada bawah boleh? Alih. No, ala-ala. Bersyukur. Patutnya saya dapat duit raya pada korang tau.
Saya bosu. Tarik atas tau. Siapa yang kena? Seorang-seorang. Oh, pilih je mana? Ya. Okay, tarik. Wow. Oh, dia ada yang banyak ke? Sabar. Mama doakan dah ni. Nampaknya yang purple tinggal 2 saja stok. Wah. Kakak dapat RM50. Okey lah, jadilah. Alhamdulillah. Duit tak baru. Oh, tutup jarum. Patut dia minta jarum. Jadi, Kacik selalu bertuah. Oh. alah kasih. Alhamdulillah. Dapatlah duit ayam. Sekejap. Okay. Nampaknya purple lagi 2 stok. Wah. Oh, 2 geng pencuri tudung yang dapat. Pencuri tudung. Okay, ini yang terakhir kita tengok sama ada Abang Ipah Asla bertuah dapat 100 ataupun 50. Okay. Macam bukan dia. RM50. Jadi ini saya simpan semula. Itu saja. Macam mana? Oh, boleh juga. Tapi macam mana nak lawan? Okey, boleh. So nampaknya mak dengan ayah saya nak juga. Kita tengok sama ada ayah saya dapat 100 ataupun mak saya dapat 100. Diorang kena osum. Jom, osum. Mama tak pandai osum ni macam mana? Mana menang, mana kalah ni? Osum, siapa dah cabut dulu? Osum. Chemistry. Wow. Okay, so jadi yang mana Papa dapat? Papa punya baki dia, Mama punya. Tarik benang yang ada. Biru. Mama jahat. Tarik antara salah satu ni. Okay, pilih. Apa nak yang tu? Tarik. Wah. Mama dapat 50. Oh, game over. Satu game biru. Wow. Game purple. Bu dekat biru. Bu. So korang, itu saja konten Asla pada hari ini bersama keluarga Asla. Ini vlog simple-simple game raya je sebab first day raya. Jadi macam inilah kami sekeluarga. Ya, apa pun Asla nak ucapkan thank you so much korang for watching daripada awal sampai habis. And doakan semoga keluarga Asla semua sihat-sihat belaka, dimurahkan rezeki dan bahagia sentiasa. Doakan ayah saya dan juga mak saya sentiasa di bawah lindungan Tuhan. Jadi, semua kita berjumpa lagi di next content dan raya tahun depan macam ni lagi insya-Allah. Apa pun, thank you so much guys and selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Jemput datang rumahku. Singgah-singgah dulu jumpa orang tuaku. Jemput janganlah malu. Cari-cari calon menantu. Hafal menantu.